Assalamualaikum, Nak Nanjo. Saya boleh terus mulakan ke ataupun kita bagi masa sikit lagi untuk lebih ramai yang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua penonton kita pada pagi ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita diberi peluang untuk bersama mendengar satu lagi sesi webinar FPKP. Jadi terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada pejabat pendaftar selaku penganjur webinar kita kerana memberi peluang untuk satu lagi perkongsian yang insya-Allah saya yakin akan memberi manfaat dan ilmu pengetahuan kepada para penonton. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah pun menghampiri penghujung 2025 iaitu kita pun dah dalam 2 minggu terakhir di bulan Disember dan dalam minggu ni jugalah merupakan musim cuti persekolahan. Ditambah pula dengan cuti umum sempena Christmas. Jadi saya yakin pasti ada ibu bapa di luar sana sibuk merancang untuk membawa ahli keluarga yang tersayang pergi bercuti baik dalam negara maupun di luar negara. Jadi dalam perancangan tuan-tuan dan puan-puan pasti tuan-tuan ada sediakan checklist yang detail mengenai percutian anda seperti destinasi lawatan, hotel, pengangkutan, tiket penerbangan. Tapi dalam checklist yang panjang-panjang tu ada tak diselitkan vaksin? Apa pula kena mengena vaksin dengan percutian ni kan?
Jadi itu yang kita nak bincangkan pagi ini, satu topik yang menarik, percutian dan juga vaksin. Apa kepentingannya? Sebab kalau kita tengok memandangkan pergerakan manusia, terutamanya sewaktu musim cuti ni akan jadi lebih padat, betul? Jadi ini bermakna ada risiko penularan penyakit endemik yang akan bakal meningkat. Jadi adalah wajar untuk kita pertimbangkan berkenaan pengambilan vaksin sebagai perisai diri khusus untuk percutian kita supaya kita dan keluarga kita dapat bercuti dengan tenang. Dan untuk menjawab persoalan dan berkaitan antara vaksin dan percutian, saya dengan berbesar hati ingin memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini, Dr. Nur Adnin binti Ahmad Zaidi. Dr. Adnin, sedikit pengenalan ya. Dr. Adnin merupakan pensyarah di FPKP dan juga doktor dalam bidang kesihatan awam. Dr. Adnin merupakan penggiat kesihatan komuniti yang sangat aktif dalam memberi kesedaran berkenaan isu pencegahan penyakit. Apa khabar Dr. Adnin? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, doktor. Jadi, doktor sendiri ada merancang nak bercuti ke mana-mana ke cuti persekolahan ni? Ada. Itulah kalau tak bercuti nanti anak-anak bising. Tak boleh nak fokus kerja. Itulah kan, memang nak kena beli jiwa lah sekejap anak-anak ni kan. Jadi doktor, kita tak nak buang masa panjang. Kita terus jump into our interesting topic pagi ni, topik yang menarik. Jadi saya ajukan dahulu satu soalan pertama daripada saya. Kan doktor, kenapa kita kena bimbang tentang penyakit semasa melancong ni? Tak boleh ke kita rely on our sistem imun badan sahaja? Sistem imun kita tak cukup kuat ke nak melawan virus dan bakteria ni, doktor? Silakan. Okey, terima kasih. Terima kasih pengacara ya. Sebelum tu, Assalamualaikum, saya Dr. Anin. Okey, terima kasih kepada bahagian unit latihan UPNM ya kerana menjemput saya ya. So, sebelum saya menjawab soalan puan pengurusi puan pengacara ya, izinkan saya bercerita sedikit sebanyak lah. So, bila kita bercakap berkenaan bercuti ya, melancong kalau kita tengok berdasarkan kajian daripada DOSEM data daripada DOSEM 2024, pelancong dalam domestik saja pelancongan dari segi tempatan sahaja data dia menunjukkan 260.1 juta ya, pelancong keluar masuk dalam masa setahun. Kalau kita tengok rakyat Malaysia ada berapa kat Malaysia ni, kita ada dalam lebih kurang 34-35 juta. Kalau kita kira-kira lebih kurang dalam masa setahun tu 7 hingga 8 kali rakyat Malaysia ni akan melancong dalam sekitar negara Malaysia sahaja. Okey, itu kalau dalam Malaysia. Kalau kita tengok kepada luar negara pula, data menunjukkan adalah lebih kurang 70 lebih dalam lebih 70%, um, kerana 70% ke atas rakyat Malaysia merancang untuk sekurang-kurangnya setahun sekali dalam masa setahun untuk keluar negara. Okey. So kita bayangkan kita dah merancang nak pergi berjalan. Tujuan nak melancong ni pula tak semestinya kena beribadat. Tak semestinya, contoh kalau macam sekarang ada yang melancong kerana umrah, hujung tahun mungkin nak merancong sebab nak melawat saudara mara, datuk nenek kat kampung, berjalan-jalan ya. Kalau kita tengok kebanyakannya adalah untuk lawatan lah, dari segi melawat saudara mara, ada juga untuk dari segi membeli belah ya, rekreasi dan santai kalau kita peratusan ni lah. Tapi kita bayangkan kita dah ada, you dah macam puan Zahid kata tadi, kita dah merancang banyak, dah beli tiket, dah prepare bajet, contohnya nak pergi luar negara ni, nak pergi Kashmir cantik, dah beli tiket mahal, dah beli baju sejuk semua, dah tempah ni semua, dah masa setahun ni prepare. Tiba-tiba 3 hari sampai kat Kashmir, makan-makan sakit perut, sakit perut kena duduk hospital.
Duduk hospital, kena tahan, percutian yang sepatutnya jadi memori yang indah dekat kita jadi mimpi ngeri. Lepas ni dah taubat nasuhah dah, tak nak pergi Kashmir, tak nak pergi India, luar negara pun tak nak. Sebab apa? Kegagalan ni bukan dari segi kegagalan kita merancang. Tiket you dah rancang, dah allocate dah duit yang sepatutnya, dah Ricky dah tempat mana yang cantik semua. Tapi sebab kegagalannya, gagal untuk dari sudut aspek kita nak menyediakan diri kita. Perisai diri dan badan, menyediakan perisai badan untuk menghadapi situasi luar ataupun environment luar. Kita kena bayangkan dah badan kita ni tak semestinya luar negara saja ataupun kita pergi ke tempat lain yang baru. Okay? Kita punya environment kita sekarang ni environment yang sihat. Environment yang sihat. Tapi bila kita keluar negara atau keluar ke tempat asing, badan kita akan berjumpa dengan kuman-kuman dan virus luar. Okay, yang asing bagi kita punya badan, dan kita punya badan macam sedang berperang. Bila kita berperang, bayangkan kita berperang tapi you tak bersedia, tak ada preparation. Apa jadi? Kalau tak ada preparation, tu yang badan kita jadi sasaran mudah lah untuk kena penyakit. Dia tak dapat, badan tu tak dapat nak membina immunity so that dia boleh, badan tu jadi sihat untuk menjalankan aktiviti yang kita dah prepare harian. So, vaksinasi ni adalah ibarat kita bagi latihan, preparation kat badan. Okay, you kena ada macam-macam, sihat ni, sistem imun yang ada yang cukup kuat. Bila keluar, okay, Alhamdulillah, boleh bercuti dengan tenang. Nak boleh makan, nak try semua benda pun boleh. Okay. Okey, terima kasih Dr. Anin. Jadi dalam kesimpulannya, vaksin ni memberi latihan kepada sistem imun kita. Bukanlah bermakna sistem imun kita lemah, tapi memberi latihan sekiranya berjumpa dengan virus atau bakteria yang baru pada badan lah ya. Supaya imun badan ni tak terkejut sangat kan. Okey. Baik Dr. Anin, terima kasih. Saya teruskan dengan soalan yang kedua, Doktor. Adakah semua pengembara perlu ambil vaksin yang sama atau adakah ia bergantung kepada destinasi yang hendak dikunjungi? Okay, terima kasih. Soalan yang bagus. Okay, satu vaksin bukanlah works for all. One vaccine for all. Tidak seperti itu ya. So, kalau kita tengok dalam gambar yang saya share ni, kita tengok beberapa tempat ni, dia ada banyak, kita tengok ada beberapa tempat ni ada, kita tengok dia ada virus-virus atau kita kata endemik, penyakit-penyakit. Sebagai contoh di Asia kita ada penyakit kolera, hepatitis A, hepatitis B yang menular di kawasan ini. Rabies, typhoid. Kalau kita tengok dekat Afrika, meningococcal, polio, malaria, yellow fever is one of the main thing. Kalau kita tengok kepada Middle East, selain daripada meningococcal is one of the things. Sebab tu kalau kita tengok mana-mana, kalau kita dapat visa umrah ke ataupun dapat panggilan haji, one of the thing yang diminta adalah beberapa vaksin yang you kena patuhi ataupun kena ambil. Okay. Vaksin-vaksin ni dia bukanlah semua tempat kita boleh pergi semua sekali satu vaksin saja. Dia ada, kita boleh kata ada vaksin yang wajib, ada vaksin yang kita katakan dalam program ataupun rutin, ada yang beberapa selektif lah yang kita sarankan. Okay. Sebagai contoh, vaksin wajib ni kita kata untuk penyakit yellow fever ataupun demam kuning. Vaksin ni adalah mandatory untuk WHO, terutamanya mana-mana pelawat ataupun pengembara daripada negara Amerika Utara dan juga Afrika. So bila mana dia orang nak masuk, keluar masuk, sebagai contoh daripada Malaysia, pengembara daripada Afrika, bila dia nak masuk kita akan tengok status vaksin dia ada ke tak. Kalau dia tak ada status vaksin ni, dia tak ada vaksin ni, tak boleh masuk. Dia vaksin ni pula dia ada tempoh-tempoh tertentu lah. Dia bukannya ada vaksin sahaja, tak ada dia tempoh tu sekali seumur hidup sepanjang hayat, tidak. Okay.
contoh lain, meningitis untuk haji dan umrah. Meningitis haji dan umrah ni kita pun perlu dia ada kad yang kita tengok. Memang betul saya tahu ada yang kata doktor macam mana kalau diorang tak check, boleh lepas tak? Mungkin boleh lepas. Kadang-kadang ada kalau you bawa baby sebagai contoh pergi ke umrah, tak bawa baby mungkin dia tak check status vaksin. Tapi kita sebagai ibu bapa kita kena berfikir jauh sikit. Macam mana kalau anak kita sakit? Teruk tak nanti? So, contohnya saya berkongsi sedikit pengalaman saya lah. Rakan saya pergi ke umrah. Rakan saya ambil vaksin tapi suntikan untuk anak dia tak bagilah sebab time tu anak dia masih kecil lagi, saya rasa bawah daripada 6 bulan kalau tak silap saya, 6 bulan ke bawah setahun macam tu lah. So dia tak bagi anak dia vaksin. So bila dia tak bagi meningkaukan tu memang tak bagi. Kita beri pneumococcus boleh bagi. Pneumococcus pun dia tak bagi. So vaksin yang kalau kita nak pergi ke buat umrah ni kita sarankan pneumococcal, influenza dan juga meningitis. So dia tak ambil. Bila dia tak ambil ni, kesan dia kepada anak dia adalah anak dia jatuh sakit. Nak jadikan cerita mungkin ujian dia jatuh sakit di tanah haram. So dia alhamdulillah dia ada duit yang cukup semua untuk dapatkan rawatan. Cumanya kesianlah dia punya perjalanan umrah dia jadi agak terganggu lah. Dia ada kekangan dari segi nak keluar masuk. Anak dia sakit, dia kena spend time lama di bilik. Anak pun merengek, tak sihat. Balik Malaysia pun masih lagi tak sihat. So kena bertambah lagi cuti dia. Kos tu makin kita kata makin rumit keadaan dia. Okay. Tu kalau kita kata vaksin wajib lah. Mana vaksin wajib ni memang mandatory. You nak masuk, mesti ada. Kalau tak ada, tak boleh masuk. Tak lepas dekat immigration. Status lain, vaksin lain macam contoh kita ada vaksin yang program ataupun rutin. Contohnya MMR, diphtheria, tetanus, polio. Ni mana-mana vaksin ni dia di dalam program. Sebenarnya program imunisasi kebangsaan lah. Kalau kita tengok kat Malaysia, dekat dalam mungkin zaman kita dulu ada buku pelipat kecil yang ada senarai vaksin kan, ada cop tu. Kalau lahir dekat fasiliti kerajaan ataupun pergi mendapatkan rawatan susulan selepas bersalin di fasiliti kerajaan, dia ada buku buku color pink atau biru. Pink tu sebenarnya untuk baby girl, biru tu sebenarnya untuk baby boy. Dalam buku tu dia ada senarai nama, senarai list vaksin yang perlu yang kena ambil lah. Okay. Vaksin selektif ni pula macam kalau kita tengok lah perjalanan tempat mana yang kita nak pergi. Kawasan tu berisiko tinggi tak? Ni contohnya typhoid, hepatitis. Typhoid dengan hepatitis ni kita tengok pada tempat yang kalau macam you rasa you jenis yang foodie, suka nak try makanan, nak try makanan kat pasar-pasar. Kalau macam tengok dalam food blog tu kan, pergi dekat pasar-pasar, pergi dekat kedai-kedai tepi jalan, nak try semua dekat Gojek-Gojek punya makanan tu, saya sarankan ambil lah vaksin hepatitis dan juga typhoid ni lah. Dia bukanlah you selamat langsung, tapi dia dapat mengurangkan risiko dia kalau mungkin bila kena tu orang yang tak ada vaksin ni sakit teruk, cirit birit dia teruk, muntah dia teruk langsung, tak boleh nak ambil air, kering, dehydrated, badan tu kering semua, terpaksa masuk hospital. Tapi kalau orang yang ambil vaksin ni mungkin dia kena juga tapi tak teruk. Mungkin kalau cirit birit tu sekali 2-3 sahaja. Okay. And then ada vaksin yang bermusim ni, contohnya macam influenza, COVID, yang mana dia ada berkala lah. So contohnya kalau COVID ni kita ada dos penggalak kan. Kalau influenza ni pula kita galakkan untuk ambil dalam masa setahun sekali lah. Walaupun bagaimanapun orang yang berisiko tinggi mungkin kita galakkan lebih more than once lah. Mungkin 6 bulan sekali ke untuk orang yang berisiko tinggi dan tua lah. Okay? Okay, terima kasih Dr. Anin. So saya tertarik tadi Dr. Anin ada cakap pasal buku rekod kan. Kalau macam anak tu ada buku pink, buku biru dulu yang masukkan rekod vaksin kita kan. Jadi saya pun ingat masa COVID, kita ambil vaksin COVID pun ada satu buku nota, buku kecil lah, buku rekod kecil yang diberikan kepada mereka yang dah komplit dos vaksin COVID. Jadi untuk tujuan travelling ni, mengembara, bercuti ke luar negara semua,
Saya pasti akan ada buku rekod tu kan, doktor. Dan perlu ke buku tu dibawa ke mana-mana ataupun bila you dah dapat buku rekod, kita panggil buku kuning kalau tak silap saya, doktor. Kita boleh tinggalkan je di rumah dan pergi bercuti dengan seronok. Macam mana tu, doktor? Ah, buku rekod ni dia ibarat kita punya, kalau kita nak masuk tu macam pasport lah. Kalau kita nak berpindah tu macam contoh, kita kena ada rekod-rekod vaksin lah. So kita, kalau kerajaan luar yang nak menerima kita atau tempat luar nak menerima kita tu, dia akan tengok kita vaksin apa yang kita dah ambil, apa vaksin-vaksin jenis apa yang kita dah ambil. Dah ambil semua prevention ke, dia sebab dia pun nak melindungi rakyat dia. So dia pun nak melindungi dia punya community. So betul, dokumen ni adalah dokumen antarabangsa, dia adalah dokumen yang dibuat oleh WHO. Kalau yang yang saya masukkan ni, yang buku kuning ni lah, dia adalah bukannya buku-buku biasa, dia adalah syarat, bukan saja sekadar syarat, dia adalah insurans juga, insurans kepada, ibarat insurans nyawa, nyawa kita, nyawa pemegang, dan juga sebagai tanggungjawab moral kita lah. Kita, kalau kita berpenyakit, kita tak naklah penyakit kita disebarkan kepada orang lain lah, ya. Dan juga sebagai assurance lah, so kita boleh, bila nak bercuti ni, tempat ni dah tular dengan wabak typhoid. Kalau aku dah ambil vaksin ni, insyaAllah tak kena, ya. Okey, ni saya kongsikan jugalah, kalau di Malaysia kita ada MySejahtera. Saya rasa apps ni harap-harap tak ada yang delete lah, daripada telefon masing-masing. Sebab kalau nak retrieve balik tu mungkin terlupa tu password tu. So kalau dari apps MySejahtera tu, you boleh nampak, dia ada, you boleh go scroll dekat you punya status tanggungan. Kalau macam ibu-ibu tu, selalunya anak-anak tu di bawah bawah mak bapak lah, mak kelas selalunya. Okay, so boleh tengok anak punya, nama anak, dan kita boleh tengok jenis-jenis vaksin yang anak dah ambil. So boleh check juga guna kita punya MySejahtera. Itu kalau kita bercakap mengenai MySejahtera. Vaksin yang sekarang ni kerajaan KKM dah integrate, yang mana vaksin-vaksin lain yang mana dalam National Immunization Program pun ada dalam MySejahtera. Tapi macam mana pula kalau vaksin tambahan, vaksin tambahan, you ambil meningococcal, you ambil typhoid, semua yang tak ada dalam buku vaksin. Yang tu you akan dapat selalunya daripada klinik. Macam gambar yang sebelah satu lagi tu, dia ada kad. Selalunya klinik yang berdaftar ni, dia bukanlah klinik tepi-tepi jalan buka dekat dalam rumah boleh bagi vaksin, tak. Dia adalah klinik yang berdaftar, dia akan bagi satu kad, dan kad tu akan menunjukkan lah, ada QR code, dan kalau nampak sini dia ada barcode. Barcode tu dia memberitahu berkenaan vaksin apa yang dia dah ambil. So dia boleh check siapa yang dah, kalau kita nak pergi travel ataupun katalah satu hari nanti you nak berhijrah ke negara luar, dia akan check balik status vaksin dah lengkap ke tidak. Kalau tak lengkap, mungkin you perlu mendapatkan semula lah vaksin. Ya. Okey, terima kasih Dr. Anin. So sekarang saya rasa saya dan penonton pun fahamlah tentang kepentingan vaksin ni untuk memastikan percutian yang tenang. Jadi, okey, kalau contohnya doktor, saya nak pergi bercuti lah sekarang ni, nak keluar negara. Okey, dari segi tempoh masa nak ambil vaksin tu doktor, boleh ke kalau saya rancang, weekend ni nak pergi ke overseas, sehari sebelum baru saya cucuk vaksin, boleh ke doktor? Macam tu. Ni T10 sangat ni. Baru turun wahyu terus pergi overseas. Macam itulah. Dia vaksin ni dia bukanlah, badan kita bukan robot. So badan kita bukan robot, dan vaksin pun bukanlah a part of robot AI company yang terus within few second ataupun within one day boleh reboot our immune system. Okay, so vaksin ni selalunya dia memakan masa lah. Ada masa yang tertentu untuk dia matang dalam badan. So sebab tu kalau kita dah, macam saya kata tadi, contohnya kita dah merancang setahun, dah masa setahun kita dah merancang dah nak beli tiket, wahyu tu sampai awal sikit, dah nak beli tiket,
So kita pun kenalah merancang. Merancang mungkin kena dapatkan vaksin yang secukup. Vaksin yang kat mana nak ambil. Ada sebab ada vaksin, ada yang dalam masa seminggu dua dah boleh. Ada yang beberapa hari ataupun memerlukan dalam masa sebulan baru vaksin tu kita kata matang. Tapi walau bagaimanapun katalah macam Christmas dah dekat ni. Christmas esok lusa kan. New Year dah masa less than 7 days, lagi seminggu. Doktor kata dia kena 10 hari ni. Tak apalah, tak sempat ni. Tak apa, tak apa, tak sempat. Tak payah ambil. Jangan macam tu pula. At least you ambil tu, you dah ada perisai sedikit lah kat badan. Walaupun dia tak optimum, tapi at least perisai tu dah ada. Dan juga um, macam saya kata, kita dah merancang lama. So kalau you rasa you jenis yang selalu mendapat wahyu-wahyu untuk turun dan pergi overseas ni, apa kata mungkin you rasa tahun depan tu lagi tahun 2026 ni bukan saja 1, 2, 3 negara, 10, 20 negara nak pergi tu, hanya itu nak pergi 2, 3, 4, 5, 6 kali, kita mungkin boleh ambil vaksin daripada awal lah. So lepas stok ni nanti boleh rancang bila nak ambil. So apa kalau you nak masuk negara Afrika tu, kita masa untuk tempoh matang dia dah masa 10 hari lah. Dan dia akan bagi, dia ada perlu ambil satu dos je. Kalau meningitis tu pun still dos tunggal. Tapi masa yang dia ambil dalam 10 hingga ke 14 hari untuk matang. Dan kalau you nak masuk tu, selalunya dekat Immigration Arab Saudi tu, dia ambil masa um, dalam 10 hari at least dia akan tengok. If you on less than that, mungkin you akan ada isu lah untuk masuk. Okay, kalau typhoid, macam saya share sini, typhoid ni adalah untuk, dia selalunya makanan yang kalau kita ambil yang tak bersih lah. So kalau you jenis foodie, saya sarankan you untuk ambil vaksin typhoid ni. Ini pun tempoh matang dia dalam tempoh 2 minggu, okay, 14 hari. Satu suntikan tunggal lah. Okay. And then hepatitis A pun sama. Okay. Dia tempoh dia lama sikit. Matang dia dalam 2 hingga ke 4 minggu. Dia ada 2 dos. Selang 6 hingga 12 bulan. So katalah you merancang nak pergi tahun depan ni, nak pergi ke Pakistan ataupun nak pergi ke Bangladesh, nak try food dekat sana. So maybe awal tahun ni, bulan ni boleh ambil, atau hujung awal tahun Januari boleh ambil, and then bulan Jun nanti boleh ambil another dos lah. Dan influenza dalam masa 14 hari, okay, satu dos tahunan. Dia adalah dos tahunan. So katalah kalau you perasan dalam buku dan kad tu, siapa yang pernah ambil, okay, dia akan tulis, katalah you dah ambil bulan 12, hari ni tanggal 23 Disember. So dia akan sarankan 23 Disember 2026 untuk ambil suntikan seterusnya lah. Contoh lain, ni kalau pernah dengar vaksin denggi, saya share sikit lah. Vaksin denggi ni dia agak baru, dia bukanlah baru sangat. Dia kalau di Malaysia dia agak baru diperkenalkan tahun lepas, kalau tak salah saya 2024. Vaksin ni dia ada 2 dos, selang masa dia 3 bulan. Okay, untuk dapatkan tempoh matang dia dalam 14 hari. So kalau rasanya duduk dekat kawasan yang dia tak semesti nak travel, macam saya kata tak semesti travel, atau you duduk dekat kawasan yang endemik ni bahaya, risiko tinggi untuk dapat denggi, boleh ambil. Okay, boleh ambil vaksin Q-Denga ni lah. Okay, and then kita ada vaksin rabies. Rabies ni yang kalau gigitan anjing tu, yang ni dalam 1 hingga ke 2 minggu. Dia 2 atau 3 dos, dia depends lah. And then kita ada hepatitis. Hepatitis B, dos dia tempoh matang dia dalam masa 1 bulan. So hepatitis B selalu kalau baby dia buat ketika baru lahir tu kita bagi, ataupun kalau tak silap saya dos yang lahir 1986 ke 87 dan ke atas, bayi tu dah dapat lah. So siapa yang lahir before that year, dia kena ambil suntikan tu, maybe boleh pergi ke fasiliti kesihatan yang terdekat lah untuk dapatkan vaksin hepatitis. Okay. And then kita ada one of the famous juga yang sekarang ni, kita ada COVID-19. COVID-19 saya rasa kebanyakan kita semua dah divaksinkan.
Saya percaya sebab kita menjawab saranan dan juga panggilan daripada kerajaan pada ketika COVID-19 PKP dulu kalau you nak terus menjadi penjawat awam wajib ambil vaksin COVID. So kalau ada yang sekarang ni adalah sebagai dos penggalak lah, satu dos penggalak boleh diambilkan lah. Kita yang ini kita syorkan kepada warga emas, ataupun kalau you memang ada penyakit yang berisiko tinggi boleh ambil lah. eh mm. Dan, mm. Okay, terima kasih Dr. Nin. So, the key point, rancanglah percutian anda. Okay, kalau last minute tu, kalau boleh elakkan tempat-tempat yang apa ada banyaklah wabak-wabak seperti hepatitis B ataupun denggi semua kan. Okay, doktor. Next question yang saya nak tanya kepada Dr. Nin berkenaan kesan sampingan. Kesan sampingan kalau kita ambil vaksin ni. Macam mana kalau masa bercuti tu saya tak sihat disebabkan vaksin tu. Nanti percutian tu akan terganggu, doktor. Macam mana tu, doktor? Betul. Sebab betul setiap benda yang kita buat ni dia akan ada kesan sampingan. Termasuklah vaksin dia akan ada kesan sampingan. Tapi dia punya kesan sampingan tu bukanlah sampai 2-3 minggu InsyaAllah bukan. Kalau yang biasanya yang kita common side effect ni lah dia sebenarnya dalam 2-3 hari sahaja. Sebab tu kita sarankan you ambil you rancang sebagaimana kita rancang ambil kita buat strategic planning untuk our vacation, begitu jugalah kita buat untuk kita punya vaksin. So for example kalau kita dah tahu hari ni nak ambil vaksin, janganlah ambil hari ni nak ambil vaksin, esok tu kita ada meeting yang semua orang meeting daripada pagi sampai ke petang. So masa meeting itu tak dapat nak perform well. So kesan sampingan ni ada for example macam sama lebih kurang juga kalau macam contoh masa COVID dulu akan ada rasa mungkin ada demam, rasa sakit kepala, sakit-sakit badan mungkin rasa tak selesa badan tu ada yang rasa loya, tak lalu nak makan, cerit-birit tapi itu yang kita galakkan kita rancang perjalanan ni, ambil vaksin lebih awal so that katalah ketika vaksin tu nanti ada demam ke apa ke, mungkin boleh ambil paracetamol. Paracetamol ni nama lain dia, famous dia adalah Panadol. Panadol boleh ambil 2 biji 1 gram 4 kali sehari. Okey. Ataupun mungkin kalau katalah dan dalam masa yang sama juga kena minum air yang cukup. Minum air secukupnya. Okey doktor, minum air yang secukupnya ni jangan pula minum coffee bean je. Jangan, ataupun jangan minum tea leaf je. Jus ke so minum air adalah air kosong yang banyak lah. So badan kita ada kita hidrasi balik, kita tambah balik air dalam badan kita so that badan kita bertenaga lah. Um, Sebab dia punya kita kena value balik lah kita tengok balik you nak kesan sampingan yang sebelum pergi ke, atau you prefer ketika contohlah katalah nak pergi berjalan sekarang yang famous salah satu negara musim sejuk kan dah hujung-hujung tahun ni kan nak pergi pula dekat Korea ke, ataupun contoh for example nak pergi US ke UK ke, negara yang snow you prefer sekarang ni ke, ataupun 2-3 hari tak berapa selesa ke ambil influenza, ataupun sepanjang seminggu tu duduk rumah terkurung tak boleh pergi mana-mana sebab sakit. So kena kita buat SWOT analisis sendirilah mana satu yang pilihan kita. Kesan sampingan ni dia tak adalah seteruk mana, insyaAllah tak seteruk mana dan dia boleh diatasi lah. Okay, terima kasih Dr. Nin. Jadi kepentingan ambil vaksin awal bukan setakat untuk supaya kita merancang percutian kita tenang, tapi beri ruang untuk vaksin. Selepas kita ambil vaksin pasti akan ada sedikit kesan sampingan, jadi beri ruang untuk kita adapt dengan kesan sampingan supaya selepas tu kita dapat bercuti dengan tenang. Okey, saya perasan tadi doktor dalam doktor punya slide bahagian harga kos-kos vaksin. Saya nampak ada yang sampai cecah RM600 untuk yellow fever vaksin kalau tak silap saya. Ada yang mostly dalam ratusan jugalah, 200, 300 kan. Jadi doktor macam mana nak menjawab persoalan kepada mereka yang mungkin
mempersoalkan berkenaan kos vaksinasi yang agak mahal tu. Apa ulasan Dr. Adenin untuk menjawab mereka yang ada isu berkenaan kos vaksinasi tersebut? Okay, terima kasih. Soalan yang agak boleh kita panas lah juga kan, sebab dia melibatkan bajet. So benda-benda yang bajet ni sebenarnya dia agak isu sensitif. Kalau kita tengok sini, rata-rata rata-rata vaksin yang saya kata dia dalam puluhan, angka puluhan sehingga angka ratusan. eh Macam yellow fever tu agak mahal sedikit lah. Dia bukannya sebab satu, mungkin sebab kita ada beberapa sebab kenapa vaksin tu mahal. Satu, mungkin tempat yang kita nak ambil vaksin tu tak banyak. Okay. Bila sama macam kita punya kos kalau kita beli barang kan, bila permintaan tinggi tapi barang tak ada, maka barang tu akan menjadi sangat berharga. So kos dia mungkin tinggi. So mungkin kalau kita dah boleh merancang tu, yang ni saya bagi contoh anggaran ni adalah contoh anggaran harga. Tapi mungkin harga dia boleh dapat kurang daripada itu ataupun lebih mahal sedikit. So saranan saya adalah untuk mengelakkan kos ni, kita mungkin boleh call dulu klinik, adakah mereka mempunyai vaksin, stok vaksin yang ada, satu. Dua, berapa harga kos untuk vaksin. Okay. Dia memang contoh macam influenza ni kan, baru-baru ni, macam contoh baru-baru ni saya dapatkan vaksin untuk makcik saya, kos dia lebih kurang RM85. Walaupun dekat sini saya share kos dia dalam RM65 hingga RM100 untuk satu suntikan. Dia harga dia RM85, within the range. Agak mahal sedikit, tapi sebab kita memang perlu. So jadi tak nak terpaksa, sebab kita kena planning, kita kena weigh balik lah, kita kena timbang tara balik. Bayar RM85 ni ke, atau bayar kos nanti dah duduk berjalan-jalan, tak boleh pergi mana-mana, duduk kat hotel je. Atau hotel kalau dapat duduk hotel, kalau tak kena share pula dengan bilik, sakit sebab influenza, jangkit pula dekat anak-anak yang lain. Tu satu jangkitan, kita jangkit ke orang lain, kita tak dapat berjalan. Dan juga saya ingin kongsikan lah, kos dekat perubatan dekat luar negara, kalau kita bercuti dekat luar negara, dalam negara tak apa, the cost most or less lebih kurang saja. Tapi kalau kita pergi luar negara, kos ubatan dia sangat tinggi, dan juga kos untuk jumpa doktor pun sangat tinggi, dan bukan semua orang dapat jumpa dengan doktor. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni kita panggil travel medicine. Kita panggil travel medicine lah. So kita panggil orang ni travel not because of dia nak berjalan, tapi dia travel sebab nak dapatkan perubatan, kepentingan perubatan. Macam contoh, kebanyakan yang selalu Malaysia terima adalah daripada negara luar. Kalau kita tengok orang daripada Indonesia pun, banyak orang Indonesia datang travel ke Malaysia semata-mata untuk dapatkan perubatan, sebab kos perubatan Malaysia lebih, kita mungkin dia lebih mampu compare dengan dekat negara mereka. Kalau diorang sakit pun nak jumpa doktor susah. Bukan macam kat Malaysia. Malaysia kalau kita, macam contoh sekarang yang viral, sakit pergi klinik kesihatan, tunggu setengah jam, tunggu sejam tak dilayan, dah viral. Ataupun pergi dekat private, dah tunggu lama-lama, tunggu sejam 2 jam dah dapat jumpa doktor. Tapi tak, di overseas tak. Di sesetengah negara, memang you tak dapat jumpa doktor pada hari yang sama. Mungkin you kena tunggu dapat appointment lain pula nak jumpa doktor. Mungkin dia boleh jumpa dengan paramedik tapi bukan doktor. So kita kena fikir balik lah, mana you nak spend. So contoh for example, demam kuning ni, bahaya dia, you nak sanggup bayar 600 ke, atau you nak terlentang kat hospital bersama dengan komplikasi. Which one yang you sanggup bayar? Yang mana saya rasa kita kos dia tak adalah semahal. Kalau kita mampu beli flight ticket, dan kalau kita tak mampu nak beli vaksin. Mungkin vaksin ni pula kalau kita rasa mahal, mungkin kita boleh menabung. Dalam masa kita lagi bulan 3 nak ambil vaksin, mungkin daripada sekarang kita boleh menyimpan RM50 sebulan ke, atau 100 sebulan ke untuk ambil vaksin tersebut lah. Dia mampu menyelamatkan nyawa. Nyawa tu saya rasa dia
priceless lah kot. Tak, mungkin tak tahulah kalau ada orang sanggup biarkan diri dia dah sakit kan. Itulah. Okey, terima kasih doktor. Jadi kalau pada mereka yang ada concern berkenaan kos ni, saya rasa seperti yang doktor Adnan sarankan lah, kita boleh survey beberapa klinik untuk minta harga kan, sebab macam ikutkan apa yang doktor share pun, dia dalam julat harga yang tertentu kan, maksudnya tidaklah fix untuk yellow fever punya vaksin 600 sahaja. Jadi kita perlulah lakukan extra work sikit lah, survey klinik-klinik lain, tanya harga dan tengok mana yang bersesuaian dengan kita punya kemampuan. Okey doktor, saya rasa kita pun dah hampir ke penghujung sesi webinar kita pagi ini. Ada tak apa-apa pesanan terakhir daripada Dr. Adnan kepada para penonton kita? Pesanan terakhir saya uh, so nasihat saya adalah vaksin ni dia mampu menyelamatkan nyawa dan mampu membantu kita dalam membina memori indah, bukan saja untuk diri kita tapi untuk anak-anak dan keluarga kita serta rakan-rakan kalau kita pergi travel bersama. Rancanglah kita punya percutian lebih awal, so that kita boleh bersedia bukan saja dari segi preparation, beli tiket, beli baju semula lengkap, tapi kita juga boleh membina dan juga menyediakan perisai pertahanan diri kita. Dalam masa yang sama, vaksin ni bukan sahaja kalau kita nak pergi overseas, again, bukan sahaja kalau kita nak pergi overseas, kita nak melancong dalam Malaysia sahaja pun, ataupun kalau tak melancong, kita nak berada di sekitar Lembah Kelang dan KL ni pun sangat membantu. Macam saya kata tadi, vaksin, saya rasa saya lupa nak masukkan dalam slide saya ni, salah satu vaksin ni adalah pneumococcal. Pneumococcal ni pun bantu untuk bagi penyakit infection jangkitan kuman pada paru-paru. Pneumococcal ni mahal sedikit lah. Kos dia dalam 100 hingga 300 ringgit per dos. Dos dia dalam masa boleh bertahan 5 hingga 10 tahun. Agak lama untuk satu dos vaksinasi, tapi dia boleh menyelamatkan nyawa lah. Sebab tu saya kata, macam saya ceritakan tadi, sebab tu kita galakkan kalau you tak nak travel pun, walaupun you tak nak travel, you nak ada dekat Malaysia je pun, kita menggalakkan ambil lah vaksin. Sekarang ni musim ni macam saya kata lah, baru je saya punya anak buah pun baru je masuk ward. Masuk ward semalam sebab kena influenza. Vaksin lah. Sebab yang mana kita boleh, benda ni sebenarnya kita boleh menghalang daripada berlaku. Kita, yang mana kita boleh prepare, macam macam yang saya cuba nak katakan ni adalah kita boleh rancang, kita prepare, travel prevention ni always the best. Sama juga macam Islam katalah, kita tak boleh je berdoa. Dia kata kalau nak jadi apa-apa, nak jawab exam atau nak pergi berperang je, tak boleh lah berdoa dan bertawakal sahaja. Kita, Allah pun dah, Rasulullah dah menunjukkan contoh pada kita yang bahawa bukan sahaja doa dan tawakal, kita kena berusaha, kita kena usaha, doa, tawakal. Kalau dalam Quran kata Allah tak akan mengubah satu kaum kalau kita tak mengubah diri kita. Kalau kita dah tahu kita akan pergi ke tempat ataupun berada di tempat yang berisiko tinggi, maka kita perlulah menyiapkan penyediaan diri kita lah. Again, ni saya sharekan, preventive medicine is the best travel insurance. So kita, one of it, other than you prepare everything, all the insurance, you nak ambil travel insurance tu, saya kata travel insurance tu pun penting, you boleh ambil. Insurans tak mahal pun, cost dia dalam 100 macam tu. Yang tu boleh claim untuk kalau you masuk delay penerbangan ke apa, boleh guna yang ni. Tapi travel insurance terbaik adalah preventive medicine lah. Mana kita prepare so that bila jadi apa, kita dah ada dah. Travel, kita punya perisai dah cukup kuat. So that kita boleh enjoy. Yang paling penting kita boleh enjoy. Kita boleh ada memori indah selepas ni. Dan juga kesihatan kita pun tak terganggu dah. After selepas percutian tu, tak adalah kita masih lagi dalam mood yang suram, masih lagi sakit, terpaksa makan ubat. Kita boleh selepas bercuti, kita boleh kembali bekerja dan berkhidmat kepada UPNM dan juga menjalankan tanggungjawab kita dengan lebih baik lah. Terima kasih.
Okay, terima kasih Dr. Anin. Sebelum kita tamatkan sesi webinar kita pagi ini, saya rasa baik juga kalau kita buka ruang kepada para penonton untuk mengajukan sebarang soalan kepada penceramah kita sekiranya ada. Jadi tuan-puan kalau ada soalan yang nak diajukan, tuan-puan boleh sama ada turn on mic ataupun boleh juga tulis soalan anda di ruang chat dan saya akan bacakan soalan tersebut. Okey, sekiranya tidak ada apa-apa soalan daripada para penonton, Alhamdulillah, maksudnya semua orang pun insya-Allah faham dengan perkongsian Dr. Adnan pagi ini. Jadi, saya di sini sangat berbesar hati ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Adnan atas perkongsian yang sangat menarik, yang sangat padat dan sangat relevan dengan masa sekarang ni. Iaitu kita tengah dalam cuti persekolahan, dah dalam mood nak bercuti, bawa anak berjalan-jalan ke sana sini. Okey, jadi kepada semua para penonton, sedikit sahaja pesanan kepada saya sekiranya anda ingin pergi berjalan ke mana-mana ke luar negara, periksa pasport anda, periksa checklist anda dan jangan lupa periksa juga rekod imunisasi anda, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita tamatkan webinar kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudi meluangkan masa mendengar sesi webinar dan Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih semua. Terima kasih semua.